We are going to Disney Sea. Hi guys, morning. Today is our second last day. So hari ni ada 30 hari bulan. Kita akan gerak ke Disney Sea. Sama kita punya Disney lah. Hai semua, selamat datang ke episod 6 Jalan-Jalan Rentan. Kali ni rentan ke Disney Sea. Hari ni muka masing-masing memang barai sebab baru pukul 7 pagi dah terpacak dekat Kamikitazawa Station. Tapi semangat tetap on sebab destinasi kali ni Tokyo Disney Sea. So kami naik train Kyo Line dari Kamikitazawa dan akan transfer di Shinjuku Station sebelum ambil train ke Mahaima Station, iaitu stesen yang paling dekat dengan Tokyo Disney Sea. Oh, dan untuk trip kali ni kami bukan datang satu geng je, tapi kami bawa Rapunzel. Yes, Rapunzel cakap dia nak join trip kali ni untuk ikut kami explore Disney Sea bersama-sama. Kita berada di Kyo, apa nama dia? Mahatma Gandhi. Mahaima. So kali ni perjalanan kami dari Kamikitazawa ke Mahaima ambil masa lebih kurang 1 jam 10 minit, bergantung pada line dan masa transfer. So memang sesuai kalau korang keluar awal pagi, sebab kalau lambat sikit confirm sesak gila. Dekat stesen ni suasana dah mula terasa Disney vibe. Dari dinding korang dah boleh tengok macam-macam karakter Disney. Background music pun main lagu-lagu Disney. Memang terus rasa macam nak masuk dunia fantasi. Apa? Sesak gila weh. Dan disclaimer, ini bukan weekend. We are going to Disney Sea. Pas. Hey guys, here we are in Disney Sea. It's our Disney Day. Kita sampai ya Disney Sea. Ada magic ke? Tak halal. Kita makan je magic ni. You buat apa? Zah. Keluar je dari stesen, boleh nampak Disney Resort Line, monorail khas berbentuk Mickey. Memang comel gila. Tingkap dia pun bentuk telinga Mickey tau. Kalau korang first time datang, confirm teruja. Macam aku. Apa-apa hal pun, jom kita merentan dulu. Kau tengok Disney ke? Itulah, kenapa kita kat sini? Saya tengok Nemo. Oh, Mr. Bean. Apa dia? Mr. Bean bukan Disney. Kenapa kita kat sini? Mr. Bean bukan Disney. Jangan tengok lah. Dia bukan jiwa saya. Lepas keluar dari Mahaima Station, kami pun naik eskalator untuk pergi ke Disney Resort Line. Semua orang bergerak ke satu arah, memang nampak crowd dah start tebal walaupun hari masih awal. Dan macam yang aku cakap tadi, yang paling ikonik, monorail dia. Tingkap semua bentuk kepala Mickey. So, memang cute gila. Dalam dia penuh elemen Disney. Ada handrail cute bentuk Mickey. Memang dari stesen sampai masuk train pun rasa macam dah masuk dunia Disney. Fun fact. Disney Resort Line ini sebenarnya adalah monorail khas yang bergerak dalam kawasan Tokyo Disney Resort sahaja. Ada 4 stesen. Stesen pertama Resort Getaway Station, iaitu stesen permulaan. Stesen kedua Tokyo Disneyland Station. Ketiga Bayside Station, iaitu stesen hotel-hotel Disney. Dan yang keempat adalah Tokyo Disney Sea Station, iaitu destinasi yang kita akan pergi. Harga dia 260 yen je untuk sekali perjalanan. Dan dalam 5 hingga 10 minit je korang dah boleh sampai ke Disney Sea. Dan dari monorail ni kita boleh nampak barisan untuk masuk ke Disneyland. Memang panjang gila. Seriously, barisan dia memang padat dan berlapis-lapis. Masa ni aku baru nampak dengan jelas how crazy Disneyland crowds can get. By the way guys, bear with us sebab episod kali ni panjang sikit, lebih kurang 50 minit. Jadi disebabkan kita masih mengikuti tema rentan, jom kita layan Disney Ride sambil merentan. Barisan ni tak panjang sangat guys. So ni kita punya pemegang tiket. Tiket kita saya letak kat dah kita sub kat sama. So guys, tengok ni. Orang lain semua bawa tiket digital, okay? Tengok kita orang. Kita OL punya orang. Orang tua lama. Ya. OLT. OLT. Kertas weh. Kertas. 2025. Biasa. Hard copy ada, soft copy ada. Tak apa. Kita dah di ISO kan. Tak apa. Kita ada depan belakang. Kita tak masih kertas. Confirm tak hilang guys. Confirm terus masuk. Confirm boleh masuk.
Sampai je dekat gate masuk Disney Sea, memang manusia ramai gila. Barisan dia bila tengok dari jauh tu memang macam never ending queue. Tapi satu benda yang buat aku impress, walaupun panjang, line dia gerak laju dan teratur. Setiap lane ada staff Disney yang guide orang kiri kanan supaya flow smooth. Tak ada tolak menolak, tak ada orang potong queue. Semuanya ikut pace Jepun yang memang terkenal dengan efisiensi. Serius, aku target kena sidai setengah jam kat sini. Tapi rupanya 10 minit je. Lepas scan tiket je, kami pun melangkah masuk dan terus nampak globe biru ikonik Disney Sea tu depan mata. Semua orang terpegun kejap walaupun dah tengok dalam gambar. Tapi bila depan-depan memang lain vibe dia. Apa lagi? Bergambar lah. Masuk-masuk je Disney Sea, masing-masing terus auto gelabah sebab tengok semua orang penuh dengan headgear dan kostum comel. Kita orang pun apa lagi, tak nak kalah. So masing-masing beli headgear sebab nakkan vibe Disney Sea. Barulah lengkap gaya rentan hari ni. Kenalah kostum sikit-sikit guys. Rapunzel. Lighting lah sini. Nampak tu nampak Mira. I'm Mickey Mouse. Tapi dia dekat ini. Janganlah ngentan. Kau suka pakai Mickey ni. Dah tu kenapa beli? Lah, dia beli baru. Dia beli baru. Habis tu dia Rapunzel ni. Siapa yang dia pakai? Sasha Akina yang dia pakai. redor je lah dah. Alah, baru dah comel je. Okay, jom kita pergi Volcano tu. Bukan tak. Lepas settle beli headgear masing-masing, kami bergerak ke depan sikit. Tiba-tiba terdengar muzik live. Rupanya ada geng pancaragam Disney tengah perform. Serius meremang, dia main lagu-lagu klasik Disney. Bunyi dia kuat, bersih dan memang buat rasa macam dunia fantasi. Orang ramai pun berhenti sekejap. Semua terpesona dengan performance depan pintu masuk tu. Where is the ocean when you need her? Belum apa-apa lagi, kami dah tersasar masuk kedai Disney dulu. Baru langkah ke berapa. Terus nampak kedai penuh merchandise comel. Semua terus rambang mata. Train Mickey, lawa gila. Jujurnya aku sendiri tak tahu nak tengok yang mana dulu, nak tengok apa dulu kat sini. Semua benda dekat sini comel gila, magical dan penuh detail. Sampai aku sendiri pun terpegun. Rasa macam setiap sudut tu ada benda baru yang buatkan kita macam lawanya, comelnya, non-stop. Scene tengok maps. Masalahnya terlalu banyak benda nak explore sampai masing-masing blur tak tahu nak pergi mana. Kalau korang datang Disney Sea nanti, tips penting, decide awal-awal ride mana yang korang nak aim dulu. Check waiting time dekat app. Utamakan ride besar sebab queue cepat panjang. Kalau tak, memang jadi macam kami. This is our first ride. Yes. So while waiting, I think I can habiskan main anime. Dekat Disney. Okay, ride pertama kami hari ini, Tower of Terror. Tower of Terror ni adalah satu ride paling legendary dekat Disney Sea dan juga antara yang paling menakutkan. Tengok barisan tu ramai gila beratur. So masa yang diambil untuk sampai ke ride adalah sejam 45 minit. Untuk yang belum tahu, Tower of Terror ni dibuat macam hotel lama berhantu. Cerita dia pasal seorang kolektor bernama Harrison Hightower yang hilang secara misteri selepas ambil satu patung Walt Tribwell bernama Shiriki Utundu. Patung itu dikatakan hidup. Dekat sini korang akan masuk dalam bangunan ala-ala hotel tahun 1912. Tengok artifak pelik, dengar kisah hantu dia sebelum naik ke dalam lift. Dan lift tu lah ride pertama. Dia akan bawa korang naik tinggi, pintu terbuka, nampak seluruh Disney Sea dari atas dan tiba-tiba drop. Jatuh bebas, naik balik, jatuh lagi, memang buat jantung tersangkut. Walaupun seram tapi sangat berbaloi sebab keseluruhan experience dia memang sinematik gila. Disebabkan tak boleh nak record keseluruhan ride ni, so enjoy je lah scene-scene yang sempat aku record ni, okay? Ada tu? Yang ni duduk lah. Please find a seat. Tak. Kalau korang tanya aku, rate untuk ride ni aku bagi 7/10.
Dia best, tapi aku jenis gayat dan takut ketinggian. So untuk yang gayat macam aku ni, boleh fikir 2-3 kali untuk cuba ride ni. Oi, Japanese Mr. Potato Head. Konnichiwa. You've got a friend in me. Okay, ride kedua hari ni Toy Story Mania. Ni salah satu attraction paling fun dan interaktif dekat Disney Sea. Kalau Tower of Terror seram dan sinematik, Toy Story Mania pula lebih kepada aksi, warna-warni dan friendly untuk semua peringkat umur. Selain daripada ride dia, korang juga boleh tengok dekorasi, props dan karakter Toy Story hidup depan mata. Ada Buzz, Woody, Jessie, Mr. Potato, semuanya ada. Setiap detail disiapkan supaya rasa macam masuk dunia animasi Pixar sendiri. Tempat ni memang famous, jadi untuk ride ni korang kena bersedia masa menunggu lebih kurang 1 jam 45 minit. Tapi kalau tak nak beratur lama-lama, boleh bayar fast lane untuk terus masuk. Kalau korang datang waktu pagi atau tengah hari sebelum peak, queue masih lagi manageable. Ride ni sebenarnya sangat interaktif. Korang kena pakai 3D glasses dan korang akan naik kereta kecil dalam lorong macam carnival game. Setiap orang akan dapat cannon untuk tembak sasaran sepanjang jalan. Sasaran ni bergerak dan ada kesan 3D. Jadi nampak macam korang betul-betul masuk dalam dunia animasi. Ada point system juga, siapa yang paling tinggi skor dia yang akan menang. Okay, standby, dah nak sampai ni turn kita orang. Pull the string to shoot. Okay. Bye. Ada kerik tak ada? So sepanjang ride ni korang boleh tengok efek 3D, animasi dan props bergerak. Memang imersif habis. Toy Story Mania ni bukan sekadar ride, tapi experience interaktif yang buat semua excited, ketawa dan rasa macam masuk dunia Pixar sendiri. Jangan lupa challenge kawan korang untuk dapat skor tertinggi bila naik ride ni. Mana ride? Kau naik apa tadi? Apa nama dia tu? High Tower? Ha, Island Tower. Island Tower. Serap. Macam nak mampus. Tapi ya, dia laju sebab dia laju. Okey, lepas habis Toy Story Mania, kami jalan-jalan sikit dalam Disney Sea. Sambil jalan, mata terus tertarik dengan satu boat show tengah hari ni. Memang unik habis. Sebab ini kan Disney Sea, jadi semua performance dekat air pun spektakular. And I don't need anything on a Monday night. And I don't need anything on a Monday night. And I don't need anything. And I don't need anything. And I don't need anything. No, I don't need anything. And I don't need anything.
Okay, jom kita ke ride seterusnya. So next ride hari ni 20,000 Leagues Under the Sea. Kalau korang minat laut, kapal selam atau cerita Captain Nemo, ride ni memang wajib. Konsep dia macam korang betul-betul masuk dunia bawah laut. Naik kapal selam ini, tengok pelbagai makhluk laut, submarine wrecks dan aktiviti unik yang rasa sangat real. Sebelum naik, korang akan lalu kawasan queue yang siap dengan info tentang kapal selam, peta lautan dan beberapa artifak gaya Jules Verne. Memang educational sikit tapi still fun untuk semua peringkat umur. Ride ni agak popular, jadi masa menunggu biasanya sekitar 45 minit sehingga sejam. Lebih cepat daripada Toy Story Mania. Kalau datang waktu peak, mungkin korang boleh consider fast lane juga supaya tak beratur lama. So untuk ride ni korang akan naik kapal selam. Setiap kapal selam akan menyelam ke dasar laut. Korang boleh nampak ikan besar, makhluk laut glow in the dark. Korang akan jumpa giant squid macam dalam cerita asli Jules Verne. Efek bunyi, lighting dan animation dia memang imersif, buatkan kau rasa betul-betul macam berada dalam laut. So tips travel log dekat sini, jangan lupa tengok setiap detail dalam kabin submarine, ada panel instrumen, tombol-tombol dan juga peta laut. Semua props ni membuatkan pengalaman korang rasa sangat sinematik dan real. So 20,000 Leagues Under the Sea memang perfect untuk yang nak santai sambil explore dunia fantasi bawah laut. 船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。掴まれているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。Zam, kawan elok-elok sikit. Kalau nama dia Zam, RM1 lah. Belum kat kanan ni kat kanan. Comelnya. Oh lah, comel. Main cacat. そういうやつが望んだが何としてもシラクルーを救わねばのならぬ驚くべき現象だ。Just because we can't do something doesn't mean we shouldn't. But just because we can't do something doesn't mean we should. At the beach with the boys getting high by the bonfire on a Sunday night. Everything's the best when you're hanging out with your friends. And I don't need anything, and I don't need anything, no. I don't need anything, and I don't need anything on a Monday night. And I don't need anything on a Monday night. And I don't need anything, and I don't need anything, and I don't need anything, no. I don't need anything. Okay. Jangan mana. Ya, aku tutup je. Flounder Flying Coaster. So jom kita ke ride yang seterusnya. Untuk next ride hari ni, Flounder's Flying Fish Coaster. Kalau ride sebelum ni lebih kepada interaktif atau immersive storytelling, Flounder's Coaster ni pula fun roller coaster untuk keluarga, ringan tapi penuh aksi. Juga sesuai untuk peringkat umur termasuk yang baru first time nak naik roller coaster. Konsep dia ikut tema Little Mermaid. Korang akan naik ikan terbang, flounder sendiri dan terbang atas laut zigzag dan buat small drop yang rasa thrilling tapi tak terlalu ekstrim. Sepanjang jalan ada efek air, warna-warna coral dan karakter Disney macam Sebastian muncul kat sepanjang track. Untuk masa menunggu biasanya sekitar 30 hingga 40 minit sahaja. Kalau korang tak nak beratur panjang macam biasa, beli fast lane.
Flounders Flying Fish Coaster ni ride yang ringan, seronok, penuh warna-warni dan buat semua rasa macam masuk dunia Little Mermaid. Taklah seram macam roller coaster ekstrim tu, tapi cukup untuk buat jantung degup laju sikit dan senyum sampai ke telinga. Next mission, cari Kingdom of Arendelle. Lokasinya agak jauh sikit dari kawasan Mermaid Lagoon, jadi kita ambil peluang untuk jalan santai sambil explore kawasan sekeliling. So, dalam perjalanan tu, korang akan nampak satu bangunan yang sangat ikonik, iaitu Tangle Tower. So, kalau korang yang familiar dengan cerita Rapunzel, inilah tower dia. Kat sini korang boleh tengok ramai gila beratur untuk naik Tangle Ride. Tapi kita nak ke Arendelle dulu. Okay guys, ni memang momen yang aku rasa macam nak nangis sikit. Lepas berjalan jauh, akhirnya sampai juga aku ke Kingdom of Arendelle. Dari jauh lagi nampak istana Elsa dengan Anna menjulang begitu megah. Rasa macam semua impian dari movie jadi real depan mataku. Langkah pertama masuk sini, semua sound effect, music Frozen, bunyi angin sejuk, semua perfect weh. Okay dah, diam. Aku tak nak cakap banyak. Cuma, jom sama-sama kita enjoy setiap inci Kingdom of Arendelle ni. Semuanya nampak so real. Dari istana Elsa sampai jalan berbatu, lampu, semua detail gila. Rasa macam masuk dalam movie tu betul-betul weh. Okay, dah. Tak payah cakap banyak. Just take it all in. Ni momen magical yang aku rasa korang kena rasa sendiri. At least sekali seumur hidup. Bye, itu dia Anna. So on the way balik dari Arendelle, kita orang jumpa pula dengan Disney Princess. So apa lagi, berhentilah ambil gambar kenang-kenangan dengan dia orang ni. Adik, mochi tu dumpling. So since kita tak ada lagi scene merentan hari ni, sambil-sambil order mochi viral ni, jom kita layan dulu geng-geng rentan merentan di tengah-tengah Disney Sea. Dia cakap tak halal lah. Kau tadi nak aiskrim. Halal. Macam mana perasaan anda seharian duduk sini? Tumit tak kasih. Okay? Okay, aku dah dapat kaki aku balik. My feet is back. It's here. It's here. Cak, kau tak gentan, tak best.
Cuba hentas sikit. Okay, saya okey. Yang ni saya okey. Sikit je. Cepat. Peach raspberry minimum. Tak boleh gigit. Gigi besi. Nak buat tak? Dah. Boleh? Okay guys, dah tak ada kaki. Kaki tak ada guys. Kaki hilang weh. Rentan dah semua dah tak nyawa Selepas dah ni. beberapa cubaan burger dan sandwich, Tak berjaya. tak berjaya. Hari ni kita orang whole day tak makan lagi. Just minum air je. Air. Air. Kalau macam ni setiap hari, dalam 10 hari, Confirm. Sleep Possible is ours. Kurus. So sambung next ride untuk hari ni iaitu Journey to the Center of the Earth. Kali ni kami dah tak sanggup nak beratur lama, so terus je ambil fast lane. Memang berbaloi gila. Kalau korang nak pengalaman penuh tanpa tunggu berjam-jam, fast lane memang lifesaver. Bye. 2 jam ni diorang batu. Dia babai sebelah. Lepas dah tak tahan, tak ada kaki, so kita orang bayar je. Bayar je lah, bayar. Apa? Tinggal semua. Last ride. Kita akan mati dekat sini. Kita akan mati dekat sini. After that. Luar lagi. Saya nak cakap apa? Dia cakap apa-apa dalam video kan. Lidah ada nak cakap apa-apa? Lidah okey? Sejam je kita beratur, tak tahulah pandai ke tidak. Pandai berbaloi ke RM50 tu? Berbaloi. Kita bayar lagi, kejap lagi kita nak pergi mana? Tanya Acik. Okay, next. Berbaloi. Kalau tak sempat makan nanti. Apa-apa pun makan dulu. Saya pentingkan makan untuk korang-korang semualah. Jangan dekat-dekat. Melalui lapisan-lapisan yang Bau mercury. Sulfur. So ride ni konsep dia macam masuk ke gunung berapi misteri. Korang akan naik kereta khas melalui gua-gua gelap, lava dan makhluk misteri. Efek visual, bunyi dan lighting memang imersif habis. Rasa macam betul-betul tengah explore bawah tanah. Untuk yang curious, masa menunggu biasa untuk ride ni lebih kurang 2 jam sebab dia sangat famous. Tapi dengan fast lane, insyaAllah boleh terus masuk, jimat tenaga dan masa untuk explore area lain. So let's go, follow our journey to the center of the earth. Sekarang kita nak pergi our journey to the center of the earth. Woo, let's go!
Ini okey tak? Best! Oi, seronok. Awak rakam kan? Ha? Awak rakam kan yang kat dalam tadi? Tak tahulah apa jadi. Ayu ni pun rakam, dia ingatkan slow. Ya! Lepas tu Terus kopek. Dia campak handphone dia baru. Awak memang pandai. Awak memang pengecut. Awak memang telur sebelah. Tapi kita pergi main. Kawan saya yang bagi tahu. masa untuk makan. So untuk dinner kami cuba mochi viral berbentuk baby bus. Rasa dia memang sedap. Ada perisai coklat, vanila dan strawberry. So mochi ni korang wajib try sebab hanya ada dekat sini. Memang limited edition, hanya di Disney Sea. Ni pasal tempat ramai ni baru nak cepat. Juga cari banyak. Tak tahu apa feeling dia. Coklat ke? Macam ni lah saya suka. Coklat? Inti-inti yang normal. Bukan kacang merah, bukan jagung. Vanilla atau coklat? Ni kita try ni pula. Air yang aneh ini. Apa ni? Macam tomato ni. Strawberry chocolate drink. Baru sekali dengan coaster dah. Okay. Tak sedap. Ambil try. Okay, so mari kita bedah. Nampak tak? Tak nampak kan? Tak nampak tak? Nampak. Nampak? Lah. Oh, ini. Weh. Okay. Okay. So kesiannya. Okay, isi vanilla. Oh, Strawberry isi strawberry. Tak melekat ke dekat kertas tu? Melekat juga. Tapi kita kena... Tak apa, kita jadi orang Melayu lah. Mana? Okay. Apa perasaan? Ni rasa mochi ke? Lepas makan mochi comel tu, kami terus sambung ke Tangle Ride. Dan setakat ni, inilah ride yang aku paling suka. Serius aku cakap, dari awal masuk lagi rasa terharu gila. Dia punya music, lighting, visual effect memang semua perfect bagi aku. Ride ni memang best gila. Dan kalau korang tanya, aku akan repeat lagi lepas ni. So, ride ni akan bawa korang ikut Rapunzel dalam adventure dia. Naik boat sambil lalu lorong-lorong istana, taman dan sungai dengan lampu-lampu yang glowing. Masa menunggu untuk ride ni sekitar 30 hingga 45 minit. Tapi kalau korang datang waktu peak, Vaseline kan ada. So tips bila korang naik ride ni, duduk tepi kalau boleh sebab view sepanjang lorong sungai dan lantern scene memang wow gila. Jangan rush, nikmati setiap scene sebab detail props, animasi dan lighting memang akan buat korang rasa macam masuk dalam movie yang sebenar. So bagi aku, ride ni bukan sekadar ride tapi experience penuh storytelling, music, visual dan emosi. Unforgettable dan wajib cuba kalau korang datang Disney Sea. Wajib. Okey dah, kali ni pun aku tak nak cakap panjang. Jom enjoy setiap inci Tangle Ride ni.
Okay, last benda wajib buat bila dah datang Disney Sea, Disney Show dan fireworks. Seriously, kalau datang Disney Sea atau Disneyland, tak lengkap hidup kalau tak tengok show. So, tips travel kali ni, datang awal sikit, ambil spot tepi air untuk view yang clear. Kalau tak pun, view dari jauh still wow. Sebab efek air dan lampu dia memang superb. Macam aku sibuk shopping, so tak sempat nak ambil spot yang best. Apa-apa hal pun, just enjoy the show.
Lepas settle semua show atas air yang unik tu, semua orang berpusu-pusu balik. Tapi bagi kami, inilah momen closing yang sangat perfect untuk jalan-jalan rentan di Tokyo. Dengan berakhirnya kisah di Disney Sea ni, maka tamatlah episod jalan-jalan rentan ini. Dan semoga ada rezeki untuk merentan pada trip yang seterusnya. Jadi di kesempatan ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kisah rentan kami sepanjang 6 minggu ni. We really appreciate it. Thank you for joining our journey dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next adventure. Bye. Guys, nak balik dah guys. Hai guys, kita dekat airport. Kita nak balik dah. Hari ke berapa ni? Nak bercakap lah masih Nila nak semai. Sepanjang kat sini rasa saya Sidai 2.0.